Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Aisyah dari DOL 3, pelajar MARA dalam bidang TVET. Video ini bertujuan untuk saya berkongsi kefahaman tentang ayat-ayat Al-Quran, pengajarannya serta tafsirannya. Surah pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah SWT berfirman, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat ini ada 3 perintah Allah yang cukup jelas. Pertama sekali, dirikanlah solat. Kedua, tunaikanlah zakat. Ketiga, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Hal ini dalam surah ini dapat kita katakan pengajarannya ialah zakat dan solat merupakan ibadah yang penting dalam kehidupan seorang Islam. Selain daripada itu, ibadah bukan hanyalah bentuk hubungan kita dengan Allah, malahan ia juga merupakan hubungan kita sesama Islam. Sebab itulah Allah memerintahkan kita untuk melakukan zakat serta rukuklah bersama orang-orang rukuk. Dalam bahasa yang ringkas maksudnya adalah solat berjemaah. Baik. Surah yang kedua adalah surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ghiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in ghiftum alla ta'dilu fayahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Tafsiran daripada ayat ini ialah, dan jika kamu tidak mampu untuk berlaku adil kepada anak-anak yatim perempuan, maka kawinilah wanita yang kamu berkenan, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang sahaja. Dengan itu demikian lebih dekat agar kamu tidak berlaku zalim. Baik, pertama sekali ayat ini diturunkan selepas perang Uhud. Dalam perang Uhud, Islam kalah, dan di dalam perang ini banyak orang-orang lelaki yang turut pergi berperang meninggal dunia, lalu meninggalkan wanita dan meninggalkan anak-anak mereka menjadi yatim piatu. Baik, ayat ini juga, surah ini secara keseluruhannya banyak menceritakan tentang wanita dan anak yatim untuk melindungi anak-anak yatim dan perempuan. Baik, dalam ayat ini pengajaran yang dapat kita ambil adalah kita janganlah berlaku zalim dengan anak yatim. Baik, dalam ayat ini juga mengatakan Islam membenarkan berpoligami, boleh berkahwin 2, 3, 4, maksimum 4. Namun syaratnya adalah sangat berat dan harus berlaku adil. Dan jika kamu tidak mampu untuk berlaku adil, monogami adalah diwajibkan. Baik. Ayat ketiga, surah ketiga adalah Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza
alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Baik, ayat pertama Allah SWT berfirman dalam ayat ini, ayat 1 hingga ke-3, kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam timbangan, iaitu orang-orang yang apabila menerima timbangan dan sukatan, mereka mengambilnya dengan cukup, malahan lebih. Namun apabila mereka memberi sukatan dan timbangan kepada orang lain, mereka kurangi. Dalam ayat ini Allah melarang kita untuk menipu dalam timbangan, walaupun sedikit, walaupun dosanya nampak kecil, namun di mata Allah yang merupakan satu dosa yang besar. Dalam ayat ini juga dapat kita simpulkan bahawa Allah mengutamakan kejujuran, integriti dalam hubungan perniagaan sesama masyarakat. Surah terakhir adalah surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, dan janganlah menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang rosak. Dalam surah ini Allah memerintahkan kita bukan sahaja untuk tidak melakukan zina, tetapi mendekati zina. Contoh-contoh mendekati zina adalah khalwat dan berpakaian yang boleh membuka ruang maksiat. Dalam surah ini juga Allah melarang kita mendekati zina kerana kerana menjauhi lebih baik daripada mengubati. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.